Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kemungkinan Ahmad Zahid jadi Perdana Menteri cerah. KJ, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mempunyai peluang yang cerah untuk menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum akan datang. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, beliau melihat UMNO lebih stabil berbanding parti lain yang sedang menghadapi pergeseran dalaman. Menurutnya, di samping itu cara kepimpinan beliau dalam menguruskan perbezaan pandangan tanpa mencetuskan perpecahan besar turut memberi gambaran positif kepada rakyat. Ahmad Zahid juga berjaya mengendalikan perbezaan pendirian yang dibangkitkan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh sebelum ini tanpa menyebabkan berlakunya perpecahan di dalam UMNO. Selain itu, daripada semua parti-parti politik lain juga nampak tidak ada apa-apa masalah dalaman dalam UMNO. Beliau turut berpendapat ahli Parlimen bahagian Datuk itu berkemungkinan mengekalkan sokongan kepada kerajaan sedia ada sehingga pilihan raya sebelum membuat langkah politik seterusnya. Dalam masa yang sama, beliau menjagakan kemenangan besar UMNO di Melaka dan Johor sekiranya pilihan raya negeri tidak diadakan serentak dengan pilihan raya umum akan memberi momentum kepada parti itu. Bukan saya kata kemenangan mutlak di Melaka dan Johor itu akan diterjemahkan kemenangan mutlak di PR2016. Saya rasa UMNO masih lagi jauh di mata persepsi rakyat untuk mendapat kemenangan mutlak. Tetapi saya rasa keputusannya akan lebih baik berbanding sebelum ini, katanya.